Selain pada tu, kumpul saja. Bila baik waktu beli, waktu kita ada duit. Kalau gaji 1,000 buatlah overtime. Kat sekarang lagilah dekat handphone pun boleh buat kerja, boleh buat duit. Dah tak ada alasan lagi. Semua orang boleh buat duit sebenarnya. Waktu terbaik, jual emas 3 keadaan. Bila kita dah capai kita punya matlamat hidup, kemudian kita nak upgradekan kekayaan kita, beli rumah tu untuk disewakan, dan apabila emergency case, bila kita dah tak ada apa-apa dah, kita dah tak ada cash, barulah kita fikirkan sama ada nak jual emas tersebut ataupun pajak saja. Bagus. Kalau peniaga bagus, dia boleh buat model pusing bisnes. Menabur emas, dah dapat nampak keuntungan ni, dia merasakan bisnes ni boleh pergi jauh, dia pajak emas tu, duit tu dia upgrade